Apa akan terjadi kalau Amerika Syarikat serang Iran? Ini bukan filem perang, ini realiti yang boleh berlaku bila-bila masa. Dengan tekanan politik yang semakin memuncak, ramai bertanya, adakah dunia akan terbakar jika dua kuasa besar ini berperang? Jom kita bongkar kemungkinan mengerikan ini satu persatu. Hubungan tegang sejak Revolusi Iran 1979. Serangan ke atas kedutaan, sekatan ekonomi, isu nuklear. Kematian Jeneral Qasim Soleimani pada 2020, titik panas dunia. Iran dianggap sebagai ancaman kepada Israel, sekutu utama AS di Timur Tengah. Kedua-dua negara ni tak pernah berdamai sepenuhnya. Dan setiap provokasi boleh jadi pencetus perang. Gelombang pertama, serangan udara AS. AS akan melancarkan ribuan serangan udara ke atas tapak nuklear, pangkalan tentera dan infrastruktur utama Iran. Iran akan membalas dengan menyerang pangkalan AS di Iraq, Syria, Qatar atau Arab Saudi. Gelombang kedua, perang meletus di Selat Hormuz. Iran mungkin menutup Selat Hormuz, laluan utama 20% minyak dunia. Ini akan menyebabkan harga minyak global melonjak gila-gila. Pihak ketiga terlibat, dunia terbakar. Israel masuk campur. Rusia mungkin menyokong Iran secara senyap. China kekal neutral atau bantu Iran secara ekonomi. NATO akan sokong AS. Maka, Perang Dunia Ketiga pun meletus. Mendadak inflasi global. Rantai bekalan terganggu. Malaysia kena tempias. Kos bahan api, barang naik. Pelabur asing keluar. Pasaran saham runtuh. Ancaman keselamatan siber daripada kuasa besar juga meningkat. Walaupun kita jauh, kesan perang global ni tetap akan sampai ke rumah kita. Iran mungkin belum ada senjata nuklear, tapi siapa tahu? AS mempunyai lebih 5,000 senjata nuklear aktif. Jika salah satu dilancarkan, berjuta nyawa akan terkorban sekelip mata. Sekali peluru berpanda dekat dunia sudah bersedia untuk Perang Dunia Ketiga. Atau kita masih ada masa untuk berdamai? Bila kuasa besar mula menekan butang peluru berpandu, kita semua akan jadi mangsa. Tanda berhenti, jangan lupa like, komen pandangan anda, dan subscribe untuk lebih banyak video kritikal seperti ini. Nuklear dilancarkan. Tiada siapa yang akan menang.